Hari ni sahabat, saya buat inti kacang hijau. Inti kacang hijau serbaguna. Bila kita nak bentukkan tu macam mengikut resepi kuih yang kita nak buat tu lah. Jom kita lihat resepinya. Kacang hijau 1 cawan. Terendam dulu. Bila dah kembang ni, kita cuci bersih. Hai sahabat, hari ni saya buat resepi inti kacang hijau. Inti kacang hijau ni dia serbaguna ya sahabat. Macam-macam inti kita boleh gunakan. Inti kuih pau, inti kuih tepung gomak, inti kuih kasturi dan macam-macam lagi lah. Sekarang saya tengah merebus kacang hijau hingga empuk. Selepas tu saya akan kisar sedikit lah supaya dia tak berapa kasar sangat. Dan kita jumpa selepas ni ya. Dah empuk ataupun lembut, kita boleh kisar sedikit. Nampak dah pecah-pecah ni kan? Dah pecah dah ni. Kita sejukkan sekejap. Memang saya tak masukkan apa-apa lagi ya. Tak masukkan garam, tak masukkan apa. Kita masukkan kendian sebab kita nak kisar. Dan pandan satu helai. Ni 1 buku. Setengah cawan gula pasir. Sedikit garam lah untuk lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir-akhir nanti kita akan letak ejen pemekat tu, hanya tepung gandum saja. Tip untuk memekatkan inti kacang ni lah. Cuma guna tepung gandum saja. Kita letak ke akhir sekali. Sekarang kita nak mesrakan semua bahan ni dulu. Ni jangan ikut saya, ni sepatutnya dihancurkan. Dia lebih kurang macam kita buat kuih kacau kacang hijau. Bezanya kuih kacau tu dia lebih halus lagi ya. Dia punya tekstur kacang ni. Dan ada santan. Nanti kita boleh buat di episod akan datang. Sebelum tu boleh rasa dulu lah. Kalau kurang boleh tambah. Kurang-kurang apa ke. Bismillah. Ni belum hancur lagi. Satu cawan tu saya tambah lagi dalam setengah cawan kacang hijau. Habiskan terus simpanan tu. Stok tu habiskan terus. 1 cawan setengah kacang hijau. Kita nak kacang ni masak dulu ya. Kita tak nak rasa mentah ni. Dah boleh masukkan 1 cawan kelapa parut putih.
Kurang apa ke? Sahabat boleh rasa sekarang sebelum masukkan tepung. Sedang elok. Masukkan tepungnya. Ya, tepung tu masak. Bismillah. Selamat mencuba dan jumpa lagi.